paling gempak sekali ni. Sebiji macam Y-Suku, tapi daripada W motor lebih. Tengok dia punya compartment, ada hijau kat dalam, TFT meter. Kacokan ni 2 in 1 tau. Dia ada kamera kat depan, 2 in 1. Ada Y16 dan ada Y15. Bayangkan dia punya lampu tengok macam ni. Bawah satu, atas satu, cukup komplit. Lepas tu kuasa dia pula 200 XR 200. Memang lebih laju daripada yang dia biru tu lah, yang sama-sama tu kan, sebiji. Memang nampak lagi besar, cantik dan nampak best lah, nampak menarik. Tapi kalau tengok daripada segi enjin dan ketahanan, kita tak tahu lagi, sebab tak masuk Malaysia lagi. Tak tahu bila masuk Malaysia. Mungkin hujung tahun ni, kita tak tahu. Cuma tapi memang nice lah. Tengok depan-depan memang cantik. Sedap.